Pilihan raya nak dekat, mulut tolong jaga. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah ajak kita guna mulut kita duk pergi maki orang walaupun dia tu orang tak betul. Mamat ni depan-depan Nabi memang clear dia tak betul. Umar nak buat benda betul, Nabi tegur Umar. Umar bukan kau orang yang lemah lembut nyari-nyari, Nabi nak angkat, Allah nak angkat dia jadi Nabi. Keadaan yakunan Nabi yang nyari-nyari dia nak jadi Nabi. Jaga. Makna dia Nabi tak suka kita duk pergi maki orang. Pasal apa? Kalau betul hak mereka salah, kalau betul hak kita betul, kenapa kita tak ajak orang salah kepada orang betul? Pasal apa? Kita duk pergi maki dia, kita jadi Tuhan. Sejak bila kita ambil kerja Tuhan? Allah bagi tahu kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Hak tu buat dulu, baru wa tanhauna 'anil munkar. Lah ni kita semua buat wa tanhauna 'anil munkar, ta'muruna bil ma'ruf, tak nak duk buat. Kita duk kata hak hang buat ni salah, hampa tak mai surau ni salah. Hak hampa duk pergi lepak duk duduk orang duk azan, mai hampa duk buat benda salah. Bagus. Hak tu memang Allah suruh. Tapi hak pertama Allah kata jangan lupa ajak dia buat baik. Bukan duk pergi kata, "Woi, mai masjid." Bukan lagu tu. Pergi duduk dengan dia, ajak dia, "Jom kita nak mai masjid." Ajak sungguh-sungguh. Kita duk kata kawan kita hak sana tu salah. Saya nak tanya ustaz mana yang duk pergi duduk dengan dia, duk ajak dia mai baik-baik. Hak yang duk mai surau ni saya nak tanya, hak yang tak mai surau tu hak yang mana yang duk pergi buat kawan dengan dia, duk ajak dia duk mai sembahyang dengan kita, duk buat baik, bukan duk ajak-ajak ayam lagu tu je. Hak nampak yang ni. Hak yang ni yang tak seronok kita ni orang Islam. Kawan tu buat salah dengan duk pergi bagi malu, dengan duk pergi bagi aib, dengan duk pergi lah dia jauh daripada kita. Esok Tuhan tanya, dia salah, hang betul, pasal apa hang tak ajak dia? Hang pergi bagi malu, bagi dia pergi jauh. Hang nak jawab apa? Hak kita ni nak jawab apa? Saya ni pun belajar benda ni. Pasal orang tegur saya, baru saya sedar. Sebab masa saya pergi Mesir, tapi nak dapat ilmu ni mahal ya. Kena bayar ambil tiket pergi Mesir dulu baru dapat ilmu ni. Saya pergi Mesir, saya jumpa kawan saya seorang, Abang Meo. Apa nama Meo, ambil Darul Ifta, kawan kita tu. Alim orang dia, masya-Allah tabarakallah. Orang Perlis sendiri, tapi dia bukan Wahabi. Dia tanya saya, "Ustaz Duan, lagu mana Wahabi dekat Malaysia yang tak duk buat apa?" Kita ni bila orang tanya lagu tu, tengah-tengah nak minum air dengan dia kan, dia beli air tebu lah, kita punya asir tu, asap kita nak minum asap tu dengan dia tu, baru gaya nak minum dia tanya kita, "Ustaz Duan, macam mana Wahabi dekat Malaysia, Ustaz Duan buat apa?" Saya pun, kita darah muda. Orang tanya lagu tu, kita pun jawablah, "Saya tak ada bagi cana, aku taruh kau ni apa-apa ni." Kita kata lagu tu, saya duk ingat dia nak kata bagus kan. Rupanya aku yang kena tegur. Haru tu. Dia tegur, dia kata apa? "Ustaz Duan jangan buat lagu tu. Allah nanti tanya kita, kita tegur dia betul. Tapi kita kena ajak dia kepada benar baik. Sekarang ni kita tegur bagi aib dia, dia jadi malu, dia tak ada rumah main dengan kita. Allah tanya tu, entah nak jawab apa. Kita yang nak minum air tebu tadi tu, jadi tebu tu rasa pahit. Tapi betul hak dia kata. Nabi dia tegur orang, tapi sebelum tu dia ajak dulu semua, dia buat baik dulu dengan semua, dia tak ada duk buat jahat, mulut dia semua dia jaga dulu, dia tak ada duk pergi maki, duk buat keluar perkataan yang buruk-buruk apa, dia tak ada. Kemudian dia ajak orang mau buat baik, lepas tu baru dia tegur orang bila hampa buat jahat, jangan duk minum arak, jangan duk buat lagu ni, jangan duk main judi, baru dia bagi. Hak kita dah buat dah yang tu, jangan duk main judi, jangan duk minum arak, mai surau apa, kita dah bagus lah. Tapi hak yang duk buat baik tu, duk pergi belanja makan dengan dia, duk pergi duduk rumah dia, ziarah dia, hak kita ni maaf lah, ni jenis style orang kita, orang surau. Kalau orang tu tak mau main surau, kita boykot dia. Yang ni tak betul tu. Kita boykot dia lagi, dia tak mau duk main. Hak orang perempuan yang mana duk main, duk marhaban ke qasidah ke apa ke, hak geng-geng yang tak mau join, kita apa buat kenurut, kita tak duk pergi tolong potong buah dekat dia. Tak kena lah. Hak tu taktik siapa tu kita belajar. Nabi tak pernah ajak pun lagu tu. Dia kata, "Ustaz, kita kena ajak buat-buat ni sikit." Awak hang ajak bagus ke Tuhan ajak bagus? Baik aku ikut cakap Tuhan daripada ikut cakap hang. Tak betul tak cara saya duk fikir lagu tu? Betul tak?
hak learning ni duk jadi lagu tu, haru learning ni yang duk jadi kritikal negara kita betul benar tu. Hak balik nu kata hak balik ni salah, hak balik nu kata hak balik ni kata hak nu salah. Lepas tu pakak duk bercakaran, dua-dua tak ada duk buat baik. Saya sebut betul-betul, maaf kalau saya salah tak apa, saya tahu benda ni rakam, biar on air tak apa. Lepas tu kita tengok, kalau saya salah orang tegur saya. Tapi seingat saya, insya-Allah saya tak cakap benda pelik-pelik. Apa dia? Kita diajar untuk apa? Ini ayat-ayat orang politik. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taat Allah, taat Rasul, taat pemerintah. Taat Allah, taat Rasul dan pemerintah. Pemerintah dia tak berbuat taat sebab apa? Pemerintah mungkin jadi boleh buat silap. Itu syarah dia. Umum, yang ni semua orang tahu. Ini bukan cakap-cakap kosong. Ini semua orang maklum. Kemudian bawah tu apa dia? Fa in tanazaqtum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila berlaku percakaran, balik pada Quran dengan Rasul, bukan balik pada pemerintah. Lani ni duk berlaku percakaran, kita balik kata apa? Quran duk berabuk situ, tak baca. Hadis, siapa baca hadis 40 sampai habis? Baca Bukhari, baca bab daulah, tak baca juga. Habis tu kata ikut Quran. Oh, sembang kemah ni. Tak syok. Kaedah dia Allah ajak, bila jadi fa in tanazaqtum fi syai'in, balik pada Quran, balik pada Rasul, bukan balik pada individu. Bila kita tak patah balik Quran, mata kita jadi kabur. Jadi hak individu, hak tadi atas tu, ingat tak tadi? Bila mana orang beriman taat Allah, taat Rasul dan pemimpin. Pemimpin tadi dia bubuh dan sebab apa? Sebab pemimpin dia tak bubuh taat. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum, dia tak ada ati'. Sebab apa? Boleh jadi dia akan buat salah. Sekarang ni dia buat salah pun kita nampak dia betul, pasal kita tak patah balik ke Quran dengan hadis, mata kita jadi kabur. Hak ni saya nak minta kita tengok. Kita dah habang dah hadis tadi. Pemimpin boleh jadi buat salah. Pemimpin mana? Mana-mana. Hak ni jaga. Itu kita tak mau. Kita tak. Benar ni kena. Nabi tegur kita. Dia kata, ustaz kata, Nabi kata annal halima kada ayyakuna nabiyya, orang lemah lembut dia jadi naik lah, jadi nabi kan. Hak ni ustaz duk garang ni tegas. Tak, kalau tak orang tak mau duk dengar. Hak gitu saya duk abang, tuan-tuan dengar jadi baik no. Hak pilihan raya ni mulut jaga no. Jangan duk cakap repet-repet. Ambil menampak baru tahu. Tak, benda tu bukan dia kena tegas dulu. Maksudnya kita melawat serta lain lah. Hak ni tegas dulu. Pasal apa? Dak, saya tak mau. Hak mulut, hak telinga yang duk dengar, duk baca ayat Quran, hak tangan yang duk tahan lantai ni duk dengar Quran, hak kaki duk bawa main duduk surau duk dengar hak duk baca Quran, baca hadis ni, hak tangan yang sama duk tulis benda mengarut dalam Facebook, duk pergi mengata orang. Mulut yang tadi duk berzikir, duk apa saat lagi ni, yang mulut tu juga saat lagi duk pergi mengata ke orang. Tak ada guna tu kan. Rugi lah, kita tak mau begitu. Kita nak ajak orang cinta Nabi, akhlak Nabi. Dia sabar, dia tak sodok kata memang lawan tetap lawan, betul. Kalau pemimpin hak balik nu guna kata-kata kesat, pemimpin ni guna kata-kata kesat, kita nak kata lagu mana? Dua-dua tak betul. Tak kena dia lari dengan hadis Nabi, tak selari. Boleh dapat?